Tuh. Lau, Pak Lau. Pak Lau. İştemden na 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 na. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Okay guys, welcome back to Rizal Sahih Channel. So hari ini adalah hari tahun baru Cina guys. So hari ini kita ada beberapa catering. So hari ini kita akan sibuk buat catering. Dan dalam masa sama pun malam ni pun ada event Chinese. So tengok apa yang berlaku pada hari ini. Kita tengok kemeriahan tahun baru Cina. Kalau berkesempatan kita akan melawat setiap venue yang kita akan buat catering hari ini. Kalau berkesempatan lah guys. So jumpa lagi lepas ini. So mana yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe Rizal Sahih Channel. Morning sis. Morning chef. Okey dah barang. Tu yang 150 ah? Ya. Okey. Datuk Peter nak? Ya. Ni dak wan Dalam. Okey okey. Tahan biar kamu bukan tok kau pacoy ya? Ha? Ngoi ya. Ayo. Belum? Mam tadi sudah saya pesan. Ini barang-barang nisang guys untuk OC kita pada pagi ni. Jadi untuk dihantar di airport. Ini chef yang akan buat pisang tu guys. Tapi ni hari muka dia merah sikit sebab kau ni pacai awal. Kita tengok di dalam pula. Mas, kau pacai dulu. Ya, kau si pakai 2026 selamat tahun baru Cina. Baju pun merah. Baju merah ke? Lapangan juga. Untuk hari ini untuk 3 tempat pagi ini. Sampai tinggal goreng mie sama nasi ya. Ya mau siap dah. Ya, Okay, kau siap pacai. So guys, ini diorang dah prepare untuk OC pada hari ini. Kebanyakan sudah siap lah guys. Kebanyakan sudah siap. So kita tengok di bahagian warmer pula. Bos ke bos? Aduh bos. Nah. Jom kita tengok di bahagian warmer. Wan, make sure yang Datuk Peter punya mau ada refill loh. Aku ya tadi sayur ya aku suruh tambah. Okay, semua dah settle. Kena warmer ada? Ha? Ada? Ya guys, ni diorang dah standby kat sini. Dia tak kelang kabur ini guys tu, sebab OC hari ni ada 3 tempat pagi ni. So dia punya station masing-masing. Sini tuju ya. Sini datang ya dia. Oh dekat tepi ya. Kau pakai dah kimi lah. Pada saya aku dah pernah mesti ada pakai refill. Jangan dikap banyak-banyak dekat untuk ya. Buffet. Oi. Berapa intek? 2. Ni guys. Tengok lamb, roasted lamb. Adakah garlic tak ya? Okay. Oh, ini orang jaga carving ni guys. Tok masa kau carving tu kelak, sikit kau dalam warmer dulu, sikit kau keluar. Macam mam tadi kau matas ni. Macam kau di ballroom mam tadi. Oh, exactly. Ada tu kan sayurnya? Sayur potato. Alif makan masa gitu. Coy. Oh, Kim. Nama berita ni Kim. Ui. Nama tidur tadi Kim. Ayui. Nak rindu orang Jawa. Kalinya mendak untuk video chef tu. Oh, rindu makan aku tu dia. Okay guys, kita keluarkan satu event dulu. Dia ada schedule tertentu. So pagi ni start pukul 8, pukul 9, 9.30. So kita loading dulu yang pertama dulu pagi ni. Kue, kue.
Kau tawan. Kau cong ke atas. Kevin lah. Mas, pagi mas. Air suruh dia orang angkat berapa gram sudah berubah. Kamu masak kuih ikan sama bak. Okey. Ini. Siapa hantar? Ini. Kami dua. Satu dengan So ini yang pertama guys, kita gunakan van sebab yang ni tak banyak, 30 pack je. Sememangnya setiap tahun baru memang kita memang ada ambil catering untuk guest-guest yang berminat. Setiap tahun. Ada sikit. Ha. Ya. Rumah Mr. Kueh. Ha. Rumah Datuk dia tahu. Kan ada itu maps tu. Ada bagi Cik Pak Eng semalam. Ini ada. Lebih saya makan tapi ini sudah keluar. Biarkan dulu lah. Sikit saja barang. Ini 30 pack saja. Ya, sama tu ais. Ha. Ais itu. Untuk Mr. Kueh punya. Wan macam biasa Wan. Center kita masuk ke belakang sana. Jangan gagal situ Wan. Masuk dulu. Ada ais ni. Ni chip je, chip Tunggu guys. jaga sana. Staf semua ada tunggu sana. Betul bos. Nanti dia ambil. Ha. Lori kita guys. Jadi untuk 150 pack nanti kita gunakan ni sebab dia ada lem ni guys. Na. Wow. Tengok Chef Im tengah buat isang guys. Ini apa ni? Ha? Aduh ha. Tenaga dia bagi hari lah. Guys, isang ini adalah tempahan daripada airport Kuching guys. Lapangan terbang Kuching. So dia orang tempah ni untuk ada event di airport. Tak silap saya. Belum tambah lagi salmon guys. Ada salmon lagi. Itu dah ada lagi kodiman lain. Apa lagi belum? Popok dekat store dah banyak. Jadi Joseph pada aku. Yes. Oh, Hakimi dia tengah potong titik untuk satu lagi outside camping hari ni guys. Ya bang. Nasi. Tuang ni tarik empat ya. Tiga tak ambil lah. Ni Desmond ambil refill. Refill ambil. Pasal kau ke kereta kah? 3 orang setidaknya cukup sih. Ha. Oh, cek. Dah. Chicken rendang. Hah? Ada. Panjang 2. Munda suruh Desmond siapakan mak kereta. Kayak kau ngikut kalori dapat pulang. Ha. Titip. Ada. Panjang 2. Sikit ya. Nasi panjang Oatmeal ada sih. butter. Oatmeal. Butter. Oatmeal. Masih Buah dah. Lagi katanya dulu. Shooting. So guys, kita bersama dengan Zen and
InsyaAllah kita akan pergi site visit venue-venue kita guys. So stay tuned. So guys, sekarang kita pergi ke rumah yang pertama. So jom kita check guys. Terkejut ku dengan rasa tadi. Terkejut ku. Bos. Ha? Ah. Kenapa ni? Kelak sidang Ali Mbak. Guys. Bos. Okay, semua ada guys. Banyak kurang 1 7 days lagi. Tim kita akan hantar nanti. So guys, settle rumah yang pertama. So kita pergi ke rumah yang kedua lagi guys. Cuaca lagi panas hari ni. So hari ni tidak banyak. So petang tiada satu. Dan ada lagi event kat in-house guys. Okay, stay tune guys. So di rumah kedua guys. So guys, ni adalah rumah yang ketiga kita pergi guys. Orang binik, mana kan ni? Dah tak settle? Ha? Ni settle di belakang. So rumah ni ada roasted lamb carving guys. Tengok. Pak Lau. Pak Lau memang ada dalam video saya guys. Macun guys. Mau tunak dah? Belum. Nunggu orang datang. Okay. Tunggu singa. Okay. Okay guys, demikianlah visiting kita di rumah Chinese New Year. Begitulah kemeriahan diorang. Mampu tengah tunggu guest-guest datang. So guys, Alhamdulillah semua dah settle. So jumpa lagi next vlog guys. Semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki guys. Assalamualaikum. Yang menonton, like dan subscribe. Bye bye.